Assalamualaikum, kembali lagi di Azek Project Channel. Okay guys, so hari ni pergi mancing dekat tempat muara. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment, share. Let's go. Okay guys, so aku dah sampai dekat spot dah. Tadi masa sampai kat JT tak sempat lah nak intro, busy. So okay, jom kita pergi mancing. Tengok hari ni hasil apa yang ada. Okay, sekarang kita berlabur di bawah jembatan. Jembatan ni hari ni arus boleh tahan eh. Arus laju gila lah. Dah ada tapi tak rasa sangat. Lama lah, macam biasa lah. Gelama pembukaan. Ni boleh buat ikan ni. Ikan apa? Boleh buat umpan. Tadi macam kasar ke rasa dia? Kita tunggu dulu bawah jambatan ni. Setakat ni hasilnya tu je lah, gelama. Awal lagi. Okey, kita bergerak ke tempat lain. Sini Kumpau. Nampak. Guys, so sekarang kita berada di tempat baru rahsia. Keadaannya ada agak gelap sikit kat sini. Surround. Mari kita mancing. Okay, kita try ketuk-ketuk dulu. Akhirnya. Aduh, lepas pula. Oh, dah genjut dah tadi. Bawa terus. Okey, kita gerak lagi. Oh, halo. Kita singgah kejap kat sini. Tengok apa ada. Ini tengah langgang ni kat sini. Dia pusing ikut terus kan. Tongnya pusing terus. Masih lagi memancing di tengah hari buta. Bawah ni macam lumpur ni. Okey, gerak lagi. Cari hiburan. Tak ada hiburan. Tadi dah ada dah. Ada. Gerut ke spesies gelama. Belit ada.
Cuci. Apa tu? Ada. Tak ada pula. Tapi berat. Cik. Oh lah, dia. Ikan dia spesies glamour lagi. Sini memang tempat banyak glamour. Bolehlah buat hiburan. Layan bosan. This is gelama guys. Biasa ada gelama, ada unga. So kita tak nak yang gelama tu. Kita nak yang unga. Unga tu mari. Aku dah bagi dua pilihan makanan dah. Takkan habis gelama kat sini. Spesies yang bedal dia apa je gelama ni. Okey. Kita sambung lagi. Apa? Berat dah. Oi, gerut-gerut bosoi, gerut-gerut. Lama. Oh, itu lama. Itu warna emas. Yang warna emas tu dekat Redan selalu. Warna emas. Glamour. Taruh aja, tak payah anak ni. Dia lagi. Ikan apa? Wow, 9 Sesat tu ikan ni. Udang Udang kopek. Weh, ada lagi weh. Kali ni apa? Hilang dia ni. Weh, boron. Macam tak? Macam ya. Layang. Macam tak? Tu gelama emas. This is gelama emas. Gelama emas. Lain nak tu. Okay, so ni spot terakhir sebelum balik. Oh, hari ni agak sukar untuk mencari ikan. Umpau tu pasti lah. So hari ni ikan tak banyak. Kita hari ni teman orang mancing je. Kita tak dapat ikan lah. Kita tak bawa balik ikan lah. Okay, jom kita tengok ikan. Oh, ini ikan 3 ekor. So ikan ni je guys hari ni. Ikan lain tak ada kan? Ada ikan. Okay. Kerapu seko. Gerut. Oh, gerut ni besar juga Gerut seko, milang 1. Gelama, mak ilui-ilui.
Tu je itu je ikan ni. Okay guys, so untuk video kali ni aku rasa sampai sini je. Hari ni tak ada rezeki lah untuk kita bawa balik ikan. Ada tu pun tu je. Air hari ni dia tak besar sangat, dia sedang-sedang. So rasanya sampai sini je lah. Okay, so jangan lupa like, share and subscribe. Kita berjumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.